Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Salam bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. #Tim JPN Melaka. Salam Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. Peneraju pendidikan dinamik merealisasikan transformasi. Alhamdulillah, kita bersama sekali lagi di Lensa Minda, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah pada hari ini. Saya Muhammad Farid binti Ahsan, penolong PPD di Sektor Pembangunan Murid PPD Melaka Tengah. Sungguh berbesar hati untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan, para penonton podcast kita pada hari ini. Kerana pada hari ini bukanlah orang kata apa, biasa-biasa. Bukanlah sekadar podcast yang biasa. Pada hari ini hari yang sangat istimewa, di mana di pihak kami, di jawatan kuasa Lensa PPD Melaka Tengah, Lensa Minda PPD Melaka Tengah menjemput pada hari ini di sebelah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, kita reveal satu persatu dulu. Okey, saya perkenalkanlah terus. Pada hari ini bersama saya Ustaz Muhammad Rizal Abdul Rauf, merupakan pengurus program. Ni program apa Ustaz boleh saya cakap Boleh. Okey. Hari ini kita khas bawakan kepada anda sedikit dialog ataupun promosi, satu langkah promosi terkedepan untuk mempromosikan Karnival Pendidikan Madani PPD Melaka Tengah tahun 2026. Ya, betul. Okey. Jadi saya tak nak mengulas panjang. Slot hari ini khas kita nak berikan kepada orang penting kita, pengurus program kita, iaitu Ustaz Rizal. Okey. Saya kena buka sikit sebab takut lari daripada kita punya panduan untuk bagaimana kita nak melihat dan membawa podcast kita pada hari ini. Okey Ustaz, melihat kepada apa yang telah akan dirancang untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan pada 8 Ogos 2026. Betul. Ataupun Sabtu mendatang ini kita akan adakan satu karnival yang saya rasa sangat hebat, yang boleh menjanjikan sesuatu buat para pengunjung, di mana kita akan adakan Karnival Pendidikan Madani tahun 2026 Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. Baiklah, kita teruskan. Mungkin Ustaz Rizal sampaikanlah beberapa mungkin sedikit induksi. Apa itu karnival yang akan kita buat ni? Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Encik Farid sebagai moderator pada podcast pada petang ini. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah tahun 2026 kita telah rancang hampir 2 bulan perancangan kita ini, dan alhamdulillah kita akan melaksanakannya pada hari Sabtu ini, iaitu pada 8 hari bulan 8 2026, yang mana fokus utama program Karnival Pendidikan Madani PPD Melaka Tengah tahun 2026 ini adalah matlamat utamanya ialah untuk mendekatkan KPM ataupun khususnya PPD Melaka Tengah ini kepada rakyat, yang mana temanya adalah sehari bersama rakyat. Itu tema utama kita. Baik. Jadi kalau kita lihat yang perkara-perkara utama yang kita nak tekankan dalam karnival ini ialah ibu bapa di luar sana nak tahu apakah pendekatan terbaru yang KPM merancangkan, dan melalui karnival inilah kita cuba sebarluaskan maklumat-maklumat yang ada berkaitan dengan perancangan KPM yang merujuk kepada prasekolah dan juga kemudian KP 2027. Baik. Dan saya mengajak semua warga di luar sana untuk hadir dan saksikan sendiri apakah yang kita boleh sampaikan dan sebarkan kepada tuan-tuan sebagai maklumat utama yang perlu tuan-tuan dapat dan kecap pada karnival tersebut, insya-Allah. Okey. Saya difahamkan bahawa Ustaz Rizal ni adalah pengurus program yang kita boleh katakan juga ialah duta kepada program ini, promosi. Ustaz Jadi boleh tak Ustaz kongsikan sikit mungkin what is the main vibe ataupun apakah vibe utama yang boleh dijanjikan untuk karnival ini? Okey. Jadi kalau kita tengok apakah matlamat utama bagaimana karnival ini kita laksanakan, ianya memberi fokus kepada beberapa polisi dan juga inisiatif kerajaan lah, especially Kementerian Pendidikan Malaysia, bagaimana mereka nak menyebarluaskan dasar-dasar seperti tekad KPM, kemudian pakat untuk kurikulum prasekolah,
kemudian program Nadi Negara, iaitu program Town Hall iaitu pendidikan madani, polisi sekolah selamat, dan juga RUU anti buli, Suhakam, dan juga beberapa inisiatif lain lah, contohnya seperti STEM dan sebagainya. Dan saya mengajak semualah untuk hadir dan kita saksikan sendiri. Betul Ustaz. Saya yakin dan percaya bukan mudah untuk kita simplify atau kita nak rumuskan, sebab pelbagai program yang menarik untuk karnival yang akan datang ni. Jadi pastinya Ustaz pun boleh kita kata apa, pecah kepala nak memikirkan bagaimana nak kata apa, ringkaskan sebaik mungkin. Betul. Okeylah Ustaz, banyak lagi soalan Ustaz. Betul. So Ustaz kena simpan idea tu sikit demi sedikit. Boleh, kita curahkan satu persatu. Okey. Soalan kedua saya. Okey, kalaulah boleh gambarkan satu perkataan yang menggambarkan karnival ini, apa dia? Saya bagi 5 saat dulu. Bagi saya, kalau tuan-tuan saya tak sempat bagi 5 saat hadir kan? Okey. Tuan-tuan akan nampak dia punya aura wow dia nanti. Okey. Kita lock perkataan tu aura wow untuk karnival pendidikan madani Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. Okey Ustaz, kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan soalan yang saya rasa mungkin tadi kita dah tanya tentang intipati, pengisian dan sebagainya. Soalan berkaitan dengan bagaimana, apa yang kita boleh janjikan kepada pengunjung. Yang pertama, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya ada sedikit data. Program bermula daripada pukul 8 hingga 5 petang. Betul. Dan mungkin lokasinya di mana? Okey, untuk makluman semua, lokasinya ialah di SMK Aikro. SMK Aikro, baik. Dan kita lihat di situ, mungkinlah kalau ada para pengunjung, aku nak datang lah, saya nak datang lah Ustaz, tapi itulah jam, tak ada tempat dan sebagainya. Mungkin ada tips sikit. Tips apa Ustaz untuk pengunjung yang nak datang? Apa tip terbaik, waktu paling ideal? Dan satu lagi, soalan ni mungkinlah nampak simple, tapi perlu pengunjung tahu kan, di mana nak meletak kenderaan ni. Sebenarnya untuk makluman semua, kita ada parking yang luas lah di hadapan sekolah. Baik. Yang mana sebenarnya kita juga ada mewujudkan AJK keselamatan, yang mana AJK keselamatan ini akan membantu untuk pengunjung-pengunjung kita untuk parking kereta. Baik. Dan supaya parking kereta itu tidak menghalang laluan. Sebab kebetulan di sekeliling SMK Aikro itu adalah kawasan perumahan, yang mana di samping kita menggalakkan pengunjung-pengunjung kita untuk hadir, kita juga perlu menjaga sensitiviti kejiranan yang ada. That's why kenapa kita aturkan jawatan kuasa keselamatan supaya mereka boleh bantu pengunjung-pengunjung yang hadir untuk parking dalam keadaan yang selamat. Baik. Okey. Paling penting, Ustaz lupa tu dalam Ustaz menjemput kan para pengunjung kita. Okey, ini penting. Dengar apa yang saya cakapkan, masuk adalah percuma. Betul. Itu penting Ustaz. Masuk adalah percuma. Dan nanti takut-takut kita datang, Ustaz ada pintu depan RM2. Tak boleh itu. Jadi masuk adalah percuma. Betul. Walau bagaimanapun, pastinya ada juga beberapa prosedur yang perlu dipatuhi atau perlu makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan, di mana bagaimana dengan pendaftaran? Adakah pendaftaran itu terus walk-in di hari kejadian ataupun mungkin ada registration early ke, macam mana? Okey, untuk makluman pengunjung-pengunjung ataupun yang mendengar podcast kita ini, untuk makluman kita punya main tempat adalah di Dewan. Baik. Di samping itu juga kita juga ada menggunakan beberapa bilik-bilik kelas yang kita telah kenal pasti. Baik. Dan juga dataran-dataran di Sekolah Menengah Aikro untuk kita jadikan venue utama untuk pertandingan-pertandingan yang kita dah rangka. Dan untuk makluman semua juga, kita sebenarnya kita ada 47 reruai. Wow. Yang mana ia melibatkan tuan-tuan 47 reruai. Yang mana reruai-reruai ini melibatkan pempamer-pempamer yang kita jemput, dan juga yang kita libatkan di kalangan agensi-agensi seperti Suhakam, kemudian bank, Affin Bank dan juga BSN. Kita juga melibatkan reruai daripada pendidikan khas misalnya. Kemudian kita juga melibatkan reruai daripada MPSM, Majlis Pengetua Malaysia, dan juga PGB. Dan saya mengajak tuan-tuan, nikmatilah dan rasailah sendiri apa yang kita sajikan pada pameran yang dibuat pada reruai-reruai tersebut. Ustaz, menarik perhatian satu perkara di mana reruai ini pastinya dihadiri oleh beberapa agensi. Jadi boleh ke saya nak sentuh sikit satu agensi di mana agensi pendidikan khas.
So boleh tak mungkin sedikit ulasan apa yang agensi ini ataupun wakil reruai ini yang boleh tuan-puan ataupun pengunjung tahu, mungkin learn something. Silakan. Okey, untuk makluman semua dan juga makluman Cik Farid sendirilah sebagai moderator kita pada petang ini. Untuk reruai pendidikan khas, kita ada jemput beberapa sekolah yang mana kita melihat kebolehbesaran dan kejadian murid tersebut amat baik sekali. Bukan saja di peringkat daerah Melaka Tengah, tetapi juga kejadian mereka ini melangkaui ke peringkat negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa. Itu sebab untuk di reruai PPD Melaka Tengah untuk pendidikan khas, kita jemput 2 sekolah yang akan mempamerkan bakat murid mereka daripada segi batik. Kemudian ada sebuah sekolah lagi, SMK Aikro, dia akan sajikan tentang kejadian mereka daripada segi penyediaan roti. Dan kemudian kita juga menjemput sekolah daripada sekolah Tun Mutahir, yang mana Tun Mutahir ni juga di samping dia ada bakat daripada segi batik, mereka juga ada bakat daripada segi bagaimana nak mendidik warga di luar sana tentang bagaimana untuk berbahasa isyarat. Okey. Jadi pengunjung-pengunjung boleh hadir ke reruai, salah satu reruai daripada 47 reruai yang kita sediakan, dan kalau pergi ke pernikahan mungkin akan bertemu dengan guru yang boleh mengajar tuan-tuan bagaimana untuk berbahasa isyarat secara asasnya. Sangat menarik. Ya, tuan. Sungguh menarik. Saya rasa saya yang mendengar ni, walaupun dah ada gambaran, pun saya terbayang-bayang apa yang akan kita lalui di karnival nanti. Okey, Ustaz. Saya juga dapat makluman lah. Selain daripada reruai daripada agensi-agensi, ada juga persembahan-persembahan kesenian. Betul. Ada juga sukan. Betul. Jadi, Ustaz, kongsikan sikit. Kita sebenarnya ni, Ustaz, bukan apa. Kita nak pancing pengunjung kita ni. Kita nak janjikan apa supaya mereka rasa, okey, aku ni kena bawa anak-anak aku ni. Saya ni kena bawa anak-anak saya ni. Itu sebab untuk makluman Cik Farid, kita libatkan pengunjung-pengunjung ini bukan kita sasarkan satu golongan saja. Baik. Itu sebab kita libatkan daripada murid prasekolah sehinggalah ke dewasa. Jadi setiap pengisian tu nanti, seperti contoh kita ada bola sepak 7 sebelah, kan. Kemudian kita ada untuk prasekolah ni kita ada pertandingan melukis. Kemudian kita ada gambar attack. Dan macam-macam kita ada pelbagai yang, dan saya rasa kalau tuan-tuan yang mendengar podcast kita pada petang ini, saya mengajak dan mengalu-alukan dan saksikan sendiri apa tarikan yang kita ada di Karnival Pendidikan Madani PPD Melaka Tengah tahun 2026. Baik. Okey, Ustaz, kita teruskan lagi. Ni kalau kita nak promosi ni, kita perlu masa yang panjang sebab walaupun berbaki 2-3 hari saja untuk Karnival ini, hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Sebab inilah hari yang baik untuk kita mempromosikan apa yang sepatutnya. Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Karnival ini merupakan salah satu kerja keras pelbagai pihak bagi menjayakan karnival ini. Jadi bersalah harapan kami di peringkat pejabat pendidikan daerah Melaka Tengah dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke karnival ini. Okey, baik. Ustaz, ada satu lagi saya nak mungkin Ustaz jelaskanlah berkenaan dengan bagaimana adanya satu jualan rahmah. Betul ke? Betul. Saya dengar lah, dengar cerita sebab saya dah ready dah nak beli. Saya suka rahmah-rahmah ni. Jadi bagaimana? Mungkin sedikit ulasan jualan yang bagaimana, dan adakah seperti jualan rahmah yang biasa kita ni pergi di mana-mana ataupun bagaimana? Silakan. Untuk makluman pengunjung-pengunjung di luar sana dapat dengar, kita juga menyediakan jualan rahmah yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang berhajat untuk beli ayam ke, untuk beli sayur-sayuran ke, untuk beli gula ke, dengan harga yang bagi saya memang rahmah dan murah. Dan bukan saja tuan-tuan dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan, di samping itu juga boleh membeli belah untuk melengkapkan keperluan tuan-tuan seisi rumah. Jadi saya mengajak tuan-tuan untuk hadirlah untuk melihat dan saksikan sendiri. Juga tambahan Ustaz izinkan saya, walaupun saya sebagai moderator, tapi saya bertanggungjawab juga untuk mempromosikan karnival ini, di mana ada juga pameran susu. Betul. Betul. Pameran susu. Jadi marilah kita ramai-ramai hadir untuk jangan lepaskan peluang lah. Sebab saya rasa ini merupakan di mana-mana kita nak pergi secara logik. Kita fikir kita nak pergi ke satu tempat sambil semua ada. Semua ada. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita kembali sikitlah kepada orang kata apa,
hala tuju kita. So bagaimana kita nak cetuskan inspirasi ni selari dengan slogan menerajai inovasi pendidikan dan memperkasakan komuniti? Apa harapan utama penganjur terhadap impak karnival ini kepada komuniti? Kita ada dua komuniti. Satu komuniti yang kita sasarkan ibu bapa, yang kedua komuniti pelajar sendiri. Bagaimana Ustaz melihat impak melalui karnival ini? Itu sebab macam saya cakap tadi, kita ada 47 roruai. Yang mana 47 roruai ni sebenarnya kita jemput ataupun mereka hadir untuk mempamerkan sebenarnya apakah dunia pendidikan kita sekarang. Dan kita bukan saja bergantung kepada sekolah sahaja. Betul. Itu sebab kita jemput agensi-agensi yang mana kita agensi-agensi itu kita buat jalinan strategik supaya agensi-agensi ini bukan saja dia boleh menyumbang kepada kemejadian murid, tetapi dia juga boleh menyumbang kepada pembangunan dan juga perkembangan pendidikan kita lah. Itu sebab kita perlukan mereka hadir dan penglibatan yang menyeluruh supaya impak tersebut dapat dirasai oleh semua. Bukan saja macam Cik Farid cakap tadi, warga sekolah, tetapi juga yang lebih penting adalah ibu bapa. Sebab apa? Bagi saya, ramai ibu bapa di luar sana yang tidak begitu tahu tentang apakah yang akan berlaku sepanjang 2026 ini berkaitan dengan kurikulum prasekolah dan juga apa yang akan berlaku untuk KP 2027 pada tahun hadapan. Jadi saya menyeru ibu bapa di luar sana hadir dan kita dapat tips daripada timbalan-timbalan PPD yang akan mengambil slot tertentu untuk menyampaikan tentang apakah yang akan berlaku dalam RPM 2027. Okay, baik. Okey, satu lagi. Semua sudah maklum, kata apa, orang kuat pejabat pendidikan daerah Melaka Tengah iaitu Tuan Muhammad Yusri bin Seman. Betul. Jadi mungkin adanya harapan, mungkin amanat-amanat yang mungkin disampaikan sebagai wakil bagi pihak Tuan PPD kita yang boleh Ustaz Rizal sampaikan kepada para pendengar kita, para penonton kita untuk hebahan Karnival Pendidikan Madani bagi tahun 2026 ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Encik Farid. Daripada pihak Tuan Yusri, dia memang mengajak semua warga pendidik untuk di daerah di Melaka Tengah ini supaya hadir sebab ini adalah karnival kita. Kalau bukan kita yang memeriahkannya, siapa lagi? Dan sokongan tuan-tuan dan puan-puan kepada Karnival Pendidikan Madani PPD Melaka Tengah tahun 2026 ini dengan secara tak langsung akan menyuntik semangat komuniti untuk hadir bersama-sama dan memeriahkan lagi karnival kita. Dan saya menyeru sekali lagi, hadirlah ramai-ramai. Kita ada dua lagi soalan. Okey, soalan kedua terakhir. Okey, tuan tenang. Soalan kedua terakhir saya. Kalaulah ada pengunjung, saya nak pergi ni, tapi tak dapat info ataupun nak dapatkan info lanjut, siapa boleh dia berhubung ni? Okey, sebenarnya kita ada sekretariat yang menguruskan perkara ini. Di samping itu juga kita juga ada buat hebahan di Facebook. Kemudian kita juga ada buat hebahan di YouTube. Jadi bagi saya dengan perkembangan digital yang begitu merebak dan dia begitu meluas sekarang ni, saya rasa tak ada masalah lagi bagaimana untuk dihadir ke Karnival Pendidikan Madani PPD Melaka Tengah. Sempat untuk saya promote juga untuk makluman, podcast ini merupakan salah satu platform untuk kita buat hebahan untuk program ini dan kita ada media sosial, Ustaz, kan? Kita ada media sosial iaitu media sosial kita. Okey, media sosial kita ialah Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. Okey, kemudian YouTube. YouTube pun ada juga. Facebook. Okey, so tuan-puan di samping Cik Farid kita jangan lupa TikTok pun ada. Tu saya tak tahulah TikTok kita pun yalah kan, benda-benda macam ni kan. Selain daripada Cik Farid, salah satu daripada tarikan kepada warga di luar sana, kita juga akan laksanakan cabutan bertuah kepada pengunjung-pengunjung yang bertuah. Yang bertuah lah maksudnya, tapi yang tak dapat bukanlah tak bertuah. Mungkin bertuah di sisi lain. Lagi mana pun, itu antara satu tarikan yang kita boleh, sebenarnya tu saya nak simpan soalan terakhir, tapi Ustaz dah one step ahead, dia dah reveal awal. Jadi ada cabutan bertuah. Okey, soalan paling akhir, bukan soalan lah, permintaan. Okeylah, Ustaz Rizal selaku pengurus program mewakili kesiapsiagaan juga pasukan untuk Karnival Madani ini,
Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, saya berikan slot dan ruang ini untuk memberikan the final teaser ataupun promosi terakhir kepada semua penonton ataupun bakal-bakal pengunjung kita untuk hadir ke Karnival Madani Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah bagi tahun 2026. Silakan Ustaz. Okey, saya Encik Muhammad Rizal bin Abdul Rauf, Floor Manager ataupun Guru Program untuk Karnival Pendidikan Madani PPD Melaka Tengah tahun 2026, menyeru tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk hadir beramai-ramai ke program kita pada 8/8/2026 Sabtu di SMK Acro, kerana tuan-tuan dan puan-puan akan bakal menyaksikan wow yang akan kami berikan kepada tuan-tuan yang hadir. Sekian, bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow tu cukup padu, cukuplah untuk melambangkan bagaimana Karnival Madani ini, Karnival Pendidikan Madani ini akan dijalankan insya-Allah. Ayam serama ayam katik, hinggap sebentar di atas pagar, jepulah datang karnival kami nanti, baru tak menyesal lepas mendengar. Beli cengkerik di SMK Acro, termakan kangkung, terbelik wayang. Masuk percuma, percaya sajalah, bukannya kena paksa dibayar. Jadi betul. tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya mewakili PPD Melaka Tengah ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Rizal atas kesudian bersama-sama dalam podcast ini, Lensa Minda PPD Melaka Tengah, bagi mempromosikan Karnival Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah bagi tahun 2026. Dan sekali lagi, jangan lupa janji temu kita jam 8 hingga 5 petang. Kita janjikan pelbagai aktiviti yang menarik di Sekolah Menengah Kebangsaan Acro. Pada yang ingin hadir, hati-hati memandu. Dan saya dapat makluman daripada saya punya earpiece saya ni, pada hari yang sama kita akan ada food festival di Acro, MITC. Jadi pilihlah nak pergi food festival dulu ke ataupun nak pergi Karnival Pendidikan dulu. Jadi mana-mana pun, yang penting kami mengharapkan kehadiran tuan-tuan dan puan dapat memberikan satu impak yang besar kepada kami. Sekurang-kurangnya kehadiran tuan-tuan dan puan mampu memberikan motivasi yang besar kepada warga pendidik untuk terus memberikan terbaik untuk dunia pendidikan negeri, daerah, seterusnya negara kita, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf jika adanya terkasar bahasa. Terima kasih kepada kita punya panel. Kita jumpa lagi insya-Allah di SMK Acro bagi Karnival Pendidikan PPD Melaka Tengah tahun 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lensa Minda PPD Melaka Tengah.